Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Senior General Min Aung Hlaing, Chairman of the State Administration Council Republik Kesatuan Myanmar berikutan dengan kejadian gempa bumi baru-baru ini yang melanda beberapa wilayah di Republik Kesatuan Myanmar. Dan juga kepada Puan Yang Terutama Petong Tan Shinawat, Perdana Menteri Thailand, berikutan dengan tragedi yang sama melanda di Bangkok, Thailand yang telah mengakibatkan kehilangan banyak nyawa dan kerosakan harta benda di kedua-dua negara tersebut. Susulan kejadian gempa bumi yang melanda Republik Kesatuan Myanmar dan menjejaskan Thailand pada 28 Mac 2025, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri mengesahkan rakyat negara Brunei Darussalam yang berdaftar dengan Kedutaan Negara Brunei Darussalam di dua negara tersebut adalah berada dalam keadaan selamat. Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Yangon dan Bangkok akan terus berhubung dengan rakyat negara Brunei Darussalam untuk memantau situasi secara dekat. Rakyat negara Brunei Darussalam yang melawat Bangkok juga dinasihatkan untuk mengikuti nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa setempat. Maklumat lanjut mengenai situasi di Republik Kesatuan Myanmar dan Thailand, hubungi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri di talian 871-6001 atau Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Bangkok di talian 6692709382 atau email ke bangkok.thailand.mfa.gov.bn. Kementerian Pertahanan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran melalui program Ihya dan Jangkauan Ramadan bagi tahun 1446 Hijrah yang diadakan serentak di semua surau perkhemahan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB termasuk Masjid Pulau Baru-Baru dengan tumpuan utama di Surau Al-Faizun Brakas Garrison. Hadir yang berhormat P. Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga menyertai para wakil institusi pendidikan tinggi Atasih Pertahanan Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam, Penasihat Pertahanan Malaysia ke negara Brunei Darussalam, kaki tangan dan peserta-peserta kursus antarabangsa kursus Maktab Turus sesi 15 2025. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Sumbangan Derma Hari Raya Aidilfitri dan sambutan Nuzul Al-Quran. Hadir yang berhormat P. Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Pengisian majlis sesi ceramah bertajuk Berdamping dengan Al-Quran dan penyerahan derma kepada 40 warga Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penutupan tadarus Al-Quran yang diselajurkan dengan doa kesyukuran sempena 24 tahun penubuhan Mahkamah Syariah. Majlis berlangsung di Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah Syariah
di Ibu Negara. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Awang Besar, Ketua Hakim Syar'i. Ia diikuti dengan bacaan surah-surah lazim, tahtim dan doa kesyukuran. Juga diadakan penyampaian sumbangan Hari Raya kepada 55 orang kaki tangan Mahkamah Syariah. Majlis dikelolakan oleh Mahkamah Syariah bagi menyemarakkan lagi bulan suci Ramadan. Perbincangan meja bulat diteruskan bagi hari kedua kemarin mengenai usaha mewujudkan ruang digital lebih selamat dalam talian bagi mengelak keganasan berasaskan jantina terhadap wanita dan kanak-kanak di negara Brunei Darussalam. Perbincangan dianjurkan oleh Project Women Brunei diadakan di Jerudong. Antara yang hadir Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Dr. Haji Omar bin Haji Khalid, Wakil Negara Brunei Darussalam ke Suruhanjaya ASEAN mengenai penggalakan dan perlindungan hak wanita dan kanak-kanak. Dengan sokongan Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini sempena memperingati Bulan Wanita Antarabangsa, acara bertujuan menjadi platform perbincangan untuk menangani isu keganasan berasaskan gender dalam talian dan bersatu sebagai kuasa kolektif disatukan oleh visi bersama landscape digital yang lebih selamat dan saksama untuk wanita dan kanak-kanak perempuan di negara ini. Bulan Ramadan memberi kesempatan kepada pelbagai pihak menghulur bantuan demi meraih keberkatan. Kemarin, The Impian Project berkolaborasi dengan T-Box Brunei menganjurkan inisiatif menyediakan makanan sungkai. Inisiatif tersebut ialah membekalkan makanan sungkai kepada mereka yang mempunyai ahli keluarga berkeperluan khas. Penyediaan makanan diadakan di Gadong dan disertai oleh para sukarelawan yang kemudiannya diagihkan kepada 15 buah keluarga terpilih. Membesarkan anak yang berkeperluan khas ni memang journey yang susah. So dalam bulan Ramadan ni segala bantuan itu memang bermakna lah. Di Brunei saya sudah 20 tahun, lebih kurang 20 tahun saya mau menyumbang balik kepada society kerana di antara 100 customer 95 ialah di kalangan Melayu. Jika kaum hawa boleh bergaya dengan pelbagai fashion rambut, apa kurangnya lelaki? Lebih-lebih lagi semasa Aidilfitri. Bagi mendapatkan potongan rambut yang diinginkan, lelaki biasanya lebih cenderung memilih kedai gunting rambut yang menawarkan potongan trend terkini. Untuk mengetahui lebih lanjut, Adi Muslihuddin bin Musliadi ada laporannya. Unorthodox Barber, antara penyedia perkhidmatan bergunting dan penataan rambut tempatan yang menjadi tumpuan lelaki. Dengan menawarkan pelbagai trend rambut terkini, sebahagian besar pelanggan mereka terdiri daripada anak-anak muda atau belia yang inginkan gaya rambut inovatif dan moden. Alhamdulillah, di Hari Raya nampaklah just like previous years saja. Banyak lagi daripada hari biasalah. Ini pun for the last 1 minggu kan raya ni sudah penuh stok. Dan pada zaman moden ini banyak pulang selalunya request dari pelanggan. Tapi setiap raya dari penglihatanku lah yang paling popular request taper fade lah. Ya sebab ya indah terlampau nipis lah tu kalau pakai songkok lawa lah. Sambutan yang menggalakkan dari orang ramai itu membuktikan anak-anak tempatan juga mahir dalam memberikan perkhidmatan bergunting dan penataan rambut termasuk bagi lelaki khususnya untuk kelihatan bergaya semasa Hari Raya Aidilfitri. Adi Muslihuddin melaporkan untuk Berita RTB.